Sajat kat sana kerja apa? Gemuk muka Sajat. Muka ni bukan gemuk, muka ni plump. Kalau you perasan muka Sajat ni, dia lebih plump, lebih nampak, kata apa tu, plump. Dia bukan gemuk. Kalau you tengok kali AI ni, kurus. Sebab I buat Salmon DNA. So, bila Salmon DNA, you tak perlu nak fat transfer, you tak perlu nak letak filler. Dia akan, kata apa tu, naikkan barrier, apa tu, our lemak, collagen yang macam, kita kan umur dah 41. So, bila kita umur 40, kita akan lose the muscle, and then kita akan punya lemak-lemak kita akan berkurangan, especially dekat area-area sini, pipi. So, bila kita letak Salmon DNA, jenis injection, dia akan plumpkan balik. Dia akan growkan balik. Itu yang bagusnya. So, kalau you all kata muka Sajat berisi, it's not berisi. Sebab, kalau you perasan, inilah wajah I ketika umur I 20. Ketika umur I dalam 20-an. Sebab masa umur kita 20-an, kita akan banyak, kata apa tu, banyak isi dekat wajah. So, I buatkan treatment dekat Fira. Fira ni dia duduk dekat Melbourne. So, kalau you all yang nak buat, dia akan nampak glowing. Lagi satu, dia akan nampak plump. Lepas tu muka kita, bila kita plump, wajah kita tak akan nampak aging. Ya, harga yang Sajat buat ni, harga dia dalam 399. Tapi kalau you buat 3 kali treatment, harganya jatuh dalam 900 ke 1000 macam tu. Memang worth it. For me, sangat worth it. Ini treatment kali ketiga Sajat buat, dah habis dah. Tapi dia akan tahan lah. It depend macam mana kita punya lifestyle. Sebab Sajat Alhamdulillah, I tak smoking. Lifestyle I bagus. I selalu pergi gym. I makan pun jenis healthy. I tak makan jenis terlalu makan nasi, terlalu banyak makan karbo. Tak. I memang makan, I ambil apa tu avocado. Lepas tu ambil salmon. Very healthy. Gitu. Dah nampak tua dah, berumur dah sekarang. Tak kisah kita berumur. Kita tak boleh cakap kita tak boleh nak deny kalau kita ni dah berumur. Tapi I dapatkan the version of me. You kalau nak cakap I berumur pun, you cakap je lah. I tak kisah. For me, I very proud. I jenis orang yang betul terang. I'm not hiding for my age. But if you want to get the best version of you, I mean like yourself, something we need to sharing. Orang kata nothing be a secret. Kalau you nak lah, kalau you jenis berduit, I ada duit, I buat. Macam tu. Ya betul tu, kan? Boss babe, kan? Pakai moisturizer apa tu Sajat? I pakai moisturizer apa? Untuk sekarang I pakai Dream Skin. Dream Skin. So, ini kan layer I kan. So, I buat macam ni lah. So, nampak lah. You all boleh nampak lah layer I yang jinjang ni. Gitu. Mak pakai foundation apa? Ingatkan Nandia Barhin tadi. Cantik lagi. Berumur tapi cantik. Berumur, kita semua akan berumur yang tapi kita nak berumur yang cantik, yang positif. I memang tak ambil merepek. I memang daripada dulu memang I tak smoking. I bukan jenis orang yang party-party. I very kalau you tengok dulu you tak pernah nampak you adalah I pergi club tu dekat Malaysia tu, adalah. Tapi ketika tu masa I jadi dancer, lepas I dah jadi founder, I tak pergi club. Even I pergi club pun, I pergi dengan sekelompok kawan-kawan perempuan. I very healthy. I tak smoking. I tak ambil benda-benda merepek. I very lifestyle. I very on top. Berumur, bersyukur tapi still sihat. Yes. Tak semua orang dapat menjalani orang berumur tau. Banyak orang mati ketika usia muda. Macam-macam berpenyakit. Sakit jantung, sakit buah pinggang, sakit tu, sakit ni. But I'm still healthy. I'm slay. Dan I tak minta sedekah pun kat orang. Lainlah kalau I duduk sini minta sedekah apa semua kan. Tapi Alhamdulillah Tuhan tu bagi je rezeki kat I. Gitu. I kalau buat cantik-cantik salmon ni semua hasil duk gaji I. I tak pakai duit-duit berniaga sebab I dah tak berniaga. I bergaji. Kan? So, orang nak cakap apa? Dulu orang selalu kata Sajat, Sajat buat operation ni sebab kita support dia. So, kita kena boycott dia. Yang,
buat surgery ni, it's not about you nak support ke tak ke. It's about how you, orang kata apa tu, keep your saving. If you have your saving, why not? Mengapa tidak, sis? Dunia ni hanya sementara. Tapi sementara ni, selagi kita cantik, kenapa kita tak nak hempas, no? Betul tak? Tua tu memang tetap akan tua. Tapi hempas tetap hempas. Kan? Kita hempas tu bukanlah sampai kita lupa diri. Kita hempas tu maknanya kita nak the version of the best our life. Takkanlah kita nak ikut sama macam orang berpenyakit. Kalau you berpenyakit kecil manis, takkan aku nak ikut cari kau berpenyakit kecil manis. Betul tak? Dan kau tak boleh makan nasi apa semua itu, silap kau lah. Siapa suruh kau makan nasi macam hantu raya? Aku tak know. Aku sihat walafiat. Aku pergi gym. Saja tak pergi sauna. Terus terang, kalau you all nak nampak kulit yang cantik, tak nak kulit yang macam terlalu haggard, jangan masuk sauna. Sebab sauna memanglah bagus. Tapi, kalau you hari ni masuk, kulit you akan jadi jadi saggy tau. So, kulit you akan jadi kecut. You tak healthy. Sebab dia absorb semuanya air kat dalam. Badan kita ni perlukan air. Air itulah yang buatkan kulit kita nampak glow, nampak hydration. Tapi kalau you masuk kerak selalu, muka you akan nampak kecut. Dia serap semua hydration. Mati tu akan, tapi saya akan matikan. Saya sauna ni sis. Ya. Jadi tak boleh sauna saja. Sauna tu boleh, tapi jangan. Tapi for me, I never do sauna. I prefer do exercise. Because for me, exercise, when you do the exercise, they build up the muscle. But sauna, they take all the hydration, the water in your body. But however, they also make your muscle more relaxed. But if you put yourself in sauna, they will take more nutrition and then more from your body. It's not good. For me, if I want to do a sweating, I just do some cardio step or whatever to make me feel like sweating, and after that I build up the muscle. That is, you know what? When we are become older, the muscle we will lose the muscle. We not get the muscle same like we as a young. So when we become getting older, the muscle we lost maybe around 40%. It depends your genetic. Ya, kat mana saja I kat Sydney sekarang ni, lebat rambut saja. Ya, rambut I memang lebat. I tak pun terperuk sayang. I kalau nak kurus, ni I tunjuk body I ya. Nampak ni body I gitu. I kat rumah Adele ni. I biasalah kalau datang Sydney, memang I datang rumah ni lah. I kurus, nampak? Supermodel. Nampak ni? Muka I je plump. I tak nak muka I terlalu kurus. I tak nak kurus muka I. Nak muka I memang cantik. Okay, say hi to Adele. Hello. Gitu. Sajak pakai minyak wangi apa? Besarnya. Tinggi Sajak berapa? Tinggi I 172. Tapi I sebab tinggi yang jenis orang kata body tone I very fitness body tone. I makan pun, I makan roti. Kalau you tengok I makan roti juga. Tapi I makan yang orang kata traditional whole milk. Maknanya roti ni dia kurang gandum. Yes, roti ni sangat bagus. So kalau you makan pun tak ada masalah. Dia tak menggemuk, dia tak buat you macam mengah-mengah tak. It's very healthy. Ini roti ni you boleh beli dekat mana ni. Lepas tu free gluten. Lepas tu no color. And then sangat bagus lah. It's very good. Bagus rambutnya. Dikasih dengan vitamin apa. Sajak macam Nadia Brahim. Ya ke? Thank you. Sajak jual bengkung lagi ya? Okay, to be honest, Sajak akan keluarkan balik bengkung saja. InsyaAllah, Sajak akan keluarkan a new version bengkung saja untuk raya nanti. So, kalau you all nak dapatkan bengkung balik ke apa ke, okay, ingat ya, pakai bengkung
kalau untuk dapat pinggang cantik, kena exercise juga. Dia bukan, bengkung ni, dia bukan menyifatkan kita terus dapat body goal. Bengkung ni hanya membantu kita membentukkan badan. Untuk kita dapat figure yang vergua, yang cantik. Kalau you all ikut Sajak punya rutin, kalau you perasan Sajak selalu pergi exercise. Dalam masa yang sama, Sajak akan pakai bengkung. Yes. Bengkung Sajak pakai waktu malam, time Sajak tidur saja. Wajah baru Sajak lawanya. Thank you so much. Thank you Kapkun Ka. I pakai crown dulu lah kan. Gitu. Menanglah I. Thank you for the I very appreciate. Thank you for your compliment about myself. I believe that which is Miss Universe Australia. I very happy when someone said me I'm very beautiful. This beautiful, I want to say thank you to all my mom and my dad, for the very good genetic, and thank you for the best treatment of the best Fira aesthetic glow up beauty, because make me feel very beautiful and introduce me the treatment which is the salmon DNA, the Fira put in my skin, and I love so much. The results so intense. I love, and 100% love. Thank you, make me beautiful, the best of version of me. Miss Australia. Terus menang. Gitu. Thank you for support. Thank you for support me. Thank you for the voting. Thank you so much. Gitu. Letup tak nak, Mak? Ya. Comel saja. You all sihat ke? Sajak pergi jalan mana ni? Okay, I nak pergi mahkamah sebab kes I yang pasal I kena threaten dengan Pak Arab tu kan. So, ini adalah kali kedua untuk jalan ni kes. Hopefully, everything will be smooth. So, itu je lah. Susah wak jadi orang cantik, orang sampai kata, orang kata apa, sampai orang nak cuba, orang kata menggoda kita, cuba nak, kan? Sebab tu dia jadi cantik pun salah, jadi buruk pun salah, kan? First time comment. Sajak cantik. Thank you Nitsa. Makin lawa kat sebab kat sana banyak, tak banyak negative comment. Yes, to be honest, kalau you all nak nampak cantik, nak nampak sihat, Australia is the best to living. Because what? Because they don't have like, like they talk about the gender. They are very equal. That is most important. The second is a freedom. It's not be a freedom. You can do whatever you want. You can go to like to have a social life or whatever. But the freedom means you can be who you are. Example like me. Because to be honest, to be like me, it's nothing have like happen. Like discrimination in Australia. They have, but because my parents already become already look exactly woman, so they never they have never have a complaint, because I believe that, which is me as a trans woman living in the society in Australia, I'm very happy. The more happy than in Malaysia. I love Malaysia because I born in Malaysia. But which is me, as a me, to be a freedom, I think this is a very good spot to me to live in. And I'm happy to be here. Thank you so much, Australia. Make me to living here as a human, and I'm very grateful, and thank you so much. Ayo, kelas kan no? Macam Miss Universe lahnya. Sebab kat Malaysia memang macam tu no. Malaysia, kita walaupun kita jadi adik, kerja sebagai kerja macam sex girl pun, tetap orang akan pandang kita.
Manakala kita tak minta apa-apa pun. Cantik kita tu bincang kan. Nak balik convert kunafa berapa modal? Kek batik convert kunafa berapa modal? Yey. No, bedak bukan untuk dapat cantik, dek. Yeah, thank you. Thank you for share. Thank you. Bagi like lebih sikit sayang. Baby Shop Center Joy. Salam Sajat. Waalaikumsalam. Ila Talib. What your brand? Your bedak Sajat. Lipstick kalau apa saja. Yang ini bukannya sebab lipstick nampak cantik. Ini adalah sebab lifestyle. Bukan pakai bedak turun nampak muka pelam, tak. Lifestyle sayang. Bedak lepas ni you pakai bedak yakli ke, bedak apa tu, bedak sejuk pun boleh jadi lawa. Tapi yang paling penting you kena ada lifestyle yang sihat. Salam subuh. Cara make up Sajat kot. Yang cara make up, you ingat I pakai contour shading semua bagai ke? Tak. Ini sebabkan my skin. Make up, dia hanyalah make up. It doesn't change your future face. No, tak ada langsung. Dia paling penting dia adalah basic you kena cantik. You kalau basic tak cantik, make up lah letak setara mana pun tetap takkan cantik. Sebab I percaya untuk kulit yang cantik, pemakanan. Pemakanan kena jaga Exercise you should. Tambah-tambah umur you dah makin tua ni, you akan lose the muscle. Jujur cakap. Lepas tu pula, cari hidup you, lifestyle you. Maknanya you tidur cukup ke tidak. I kalau tidur make sure kena 8 jam. Itu maksimum. Minimum dalam 6 atau 5. It depend macam mana kita kerja. Betul tak? Umur Sajat berapa? Umur I sekarang 41. 41 ya. Oh, I dah tak pakai dah yang. Dah habis dah. Hari tu kan I dapat. Dah habis dah yang. Nak beli pun tak tahu sekarang bayar nak beli. Nantilah I balik nanti I jumpa lah. I pergi belilah Wah, bergetar. Sajat kulit dulu memang cantik kan make up? Taklah. Dulu orang pernah komen muka Sajat nampak macam lelaki lah. Apalah kulit I memang tak apa lawa sangat. Tapi sekarang ni disebabkan I dah tukar cara hidup I tak makan nasi. I jarang makan nasi. Bukan tak makan nasi. I makan nasi tapi jarang sangat. I sekarang makan avocado, salmon. I makan salad. I makan orang kata apa tu. Banyak yang benda healthy. I makan apa tu. Sweet potato. I gantikan nasi dengan sweet potato. Hello money from Sabah. Lagi murah benda-benda kat sana kan Kak Sajat? Tak adalah. Tak murah lah. Cuba you convert dengan duit Malaysia. Murah ke? Sini makan. Sekali makan 1.5. RM1 Malaysia lah. Korang kan suka convert. Sajat berapa makanan sana kalau convert? Ya Allah mampus. Kalau kau bagi tahu harga duit sini. Kau kata kalau convert duit Malaysia berapa? Biar aku tahu aku cakap. Sekali makan sini 1.5. 90. Betul tak dia? Kan? Convert terus senang. Janganlah convert. Korang kan suka convert. Korang kan apa-apa kan convert. Kan? Umur 40-an kan? Ya sayang. Tidur 8 jam tu sekali tidur mix dengan tak nak lagi naik walk dengan Cik Lan ke. Masih di open ke Sajat tak? Sekarang I duduk kat Melbourne. Tapi sekarang ni I datang dekat Sydney. I dekat area somewhere else kat sini lah. Sajat duduk kat sana bila nak hamil. Soalan yang paling bengap aunty ni. Bila nak hamil. Aunty shop. Kejap Aunty shop. Kalau tak ada soalan nak cakap, nak tanya, jangan tanya. Sebab aunty shop ni macam bengap pagi-pagi. Aunty shop ni kurang vitamin kan. Jangan bergurau benda-benda yang tak boleh.
Ya gitu. Kejap kita block. Kita banyak orang ni nak block ni. Sini cangkir. Sajak bila nak balik Malaysia. Masih tegang kan. Kan lagi produk apa ya? Encik Husin. Encik Husin. Saja, I'm so impressed with your makeup and your skin from your Brunei friends. Thank you. Kulit Saja makin cantik sangat. Thank you so much. Alah cantiknya. Pada muka dia meminta. Betul tu Saja, apa pun sama mahal. Gila sekali-sekali okey je kan? Show your skincare Saja. Penatlah cakap banyak ulang-ulang. Dah cakap dah benda yang sama. Tapi tetap tak faham. Sajak berisi sikit. Sajak nampak berisi. I nampak muka je berisi. Tapi badan I tak berisi. Sayang. Nampak tu body I ni. Jatuh beg I. Nampak berisi ke? I tak nampak berisi. Cuma muka I sahaja. I kurus sis, nampak? Kurus sangat. Kita perempuan si lengan kecil. Nampak tu? Lengan kita kecil. Rambut kita lebat pula. Kan? Sangat. Wah, cantik. Selalu squat kan Saja. I selalu sekarang memang selalu buat low bottom exercise. Bottom exercise which is I memang selalu buat exercise yang jenis kata bagian. Tapi sekarang ni I lebih pada keseluruhan. I main I punya back. I untuk belakang ni semua. Sebab for me, I perlukan masa untuk I nampak younger. Sebab you percayalah kita makin berumur ni kita akan kehilangan masa yang banyak. Bila kita kehilangan masa yang banyak, kita akan nampak sleepy. Pakai makeup. Warna rambut nanti saya suka. Saja buat BBL kan? Tak, I tak buat BBL pun. I buat squat tu sampai nampak macam BBL. You kalau buat squat hari-hari, you akan nampak macam BBL. I daripada Malaysia lagi, I memang rajin buat squat. Cuma sekarang kat sini, I terlalu rajin buat squat. You buatlah squat, nanti bontot you akan tonggik. Kita, you perasan bila kita budak-budak, masa bontot kita memang banyak dan kita akan nampak tonggik. Kalau you rajin buat squat, dalam masa sama you rajin dari segi pemakanan you tahu makan yang bagus-bagus, you akan build up the muscle dan bontot you akan nampak macam buat BBL. True, it's a true yang sebab kita ni orang Melayu tau. Bila kita orang Melayu bontot diorang memang tonggik. Kita memang keturunan Melayu ni, kalau you tengok, memang jenis keturunan yang jenis tonggik tu, memang ada. I one the example yang memang tonggik. Sebab itulah dulu I keluarkan legs gede tonggik. Sekali-kali muka Saja macam seorang pelakon yang entah menama dia tak. Awak ni macam Luna Maya. Maksud dia I tadi, tegang kan? Tu maksudnya lain. Maknanya kulit tegang. Cantik you lawak. Ini yang aku rasa perfect cantik. Tonggik tu apa? Berapa tahun ni nak menopause 40-an kan? Kenapa korang saya saja? Menopause tu dia bergantung daripada cara hidup you. Ada orang menopause lewat umur 50 baru menopause. Menopause bukan bermakna you 40 tahun menopause. Sebab itulah banyak orang yang tak faham tentang fitness. Orang tahu fitness ni bila 40 turun menopause. Semua orang akan mengalami menopause, tapi depends macam mana kita punya lifestyle. Itu sahaja. Kalau lifestyle you tak bagus, you akan menopause awal. Ada orang menopause 30-an dah menopause.
Dia tak perlu umur 40. Dia tunggu 30-an pun dah menopause dah. Ya, susah nak explain. Mereka ni banyak yang ni 40-an belum menopause. Betul tu saja. Dah macam muka menaik. Ya, mak saya umur 56 baru menopause. Sebab menopause dia bukan bermaknanya umur. Yang I ni, you tahu tak, I punya body bacaan I umur I berapa? 24 tahun. I baru lepas buat body check yang penimbang tu. You pergilah buat penimbang tu ada mana-mana tempat, tapi dekat dia especially dekat fitness yang very yang established fitness. So you kalau check, dia akan check you punya masa, berapa badan air dalam badan you, berapa you ni. You boleh check the head to toe. That one is very good. You tahu tak, kalau you build up yang masa, you pergi gym aja, nanti badan you nampak sihat, tak macam umur orang yang. Sebab tu lah I kalau keluar, I jumpa mana-mana lelaki. Lelaki semua ingat umur I 26, tak 26, 27. Diorang akan cakap umur I bawah 30. Tapi bila I cakap you akan tak perasan. I tak pernah perasan langsung. Kalau you all tengok I punya TikTok, I memang ada letak benda tu. Tentang I punya body bacaan I. Build up the muscle is not about the gender. It's about how you consistent to do your life much better. You do that, your exercise, you eat clean, and then you have a very good routine in your lifestyle. It's nothing happen for the gender. Gender is gender. Why you always put something, the muscle belong to gender? No, you work hard, you get better. That's it. Period. Kan, jomlah. Aku apa ni, apa setengah dah. Diorang ni sentiasa nak bercakap pasal sajak yang melampau, menyampah. I tunggu you dekat ni depan tu sebab I tak boleh bawa, nanti hilang dia punya coverage. Yelah, kat situ dia boleh dapat indahan. Anak lah nanti kena ban. Mana boleh tu tunjuk. Keindahan apa? Banyak yang tak indah. Indahnya panorama. Gitu. Saya nak buat filler, okey tak Sajat? Kau ni kan dah tahun 2026 ni pun tetap nak buat filler. Sedih hidup kau. Orang semua buat Salmon DNA, kau nak buat filler. I kadang tak faham orang Filler tu tahun 1997 filler tu tau. Kau tetap nak muka kau 90-an punya muka kan? Kau buatlah benda-benda yang bagus sikit. Banyak yang dah upgrade. Kau tetap nak buat filler. Kau tetap. Kau dah tengok muka-muka kalau orang buat filler. Macam muka Rosmah. Macam muka-muka yang banyak muka rosak. Kau tetap nak buat filler. Aku tak tahulah apa masalah kau. Kau kalau tak ada duit jangan buat. Kau kalau tak ada duit jangan buat. Nanti kalau muka kau macam alien, kau jangan salahkan orang. Cubalah kau buat benda yang natural. Botox okey, kalau filler jangan. Botox dia hanya hold the muscle saja. Tapi kalau filler kau tambah, habislah. Engkau dah buat perjanjian dengan muka apa tu? Majuk mazuk yang nanti kalau bila kita nanti kita nak kiamat nanti kan majuk. Muka kau macam majuk tu nanti. Sesuai lah muka kau. Kau majuk dah lebih kurang dah. Kau dengan muka majuk dah sama dah kau. Sama je muka kau. Dah sepattern dah. Nanti kalau majuk datang kat engkau kan, kawan dah cepat je kau keluar gitu. Lah kau awal kau keluar, ingatkan aku keluar dulu. Itulah bila orang tanya.
Habis sis, I nak tanya. Rambut tu, I pakai Babla. Babla memang bagus. Rambut I hitam, sekarang ni I pakai Babla. Dulu I pakai Sugar Doll. Sekarang ni, lepas I color rambut hitam, rambut I tak masuk dengan Sugar Doll. Jujur cakap, bukan kata Sugar Doll tu tak bagus. Time masuk rambut I color. So, bila rambut I hitam, dia macam merajuk dengan Sugar Doll. Lepas tu I stock semua jenis shampoo. I pakai shampoo Baby Johnson. No chemical. I stock, lepas tu tahun lepas bulan 3 macam tu. Bulan 3 macam tu I jumpa Babla. Sampailah Babla tu pakai I cuba je dulu. Sebab masa tu one of dia punya, I tak tahu lah, dia join kot Babla punya expo. Lepas tu I jumpa Babla tu kat situ. Orang tu bagi I Babla. Kat situlah I pakai set. Alhamdulillah no. Daripada sebagai pengguna, sekarang Babla ambil I sebagai ambassador. Alhamdulillah. Inilah hasil I pakai set. Alhamdulillah no. Daripada sebagai pengguna, sekarang Babla ambil I sebagai ambassador. Alhamdulillah. Inilah hasil dia no. Sebab I memang konsisten pakai satu produk. Kalau I pakai satu produk, I akan pakai betul-betul pakai sampailah hasil dia jadi. Ada example menjadi orang. I pakai set. Alhamdulillah no. Daripada sebagai pengguna, sekarang Babla ambil I sebagai ambassador. Alhamdulillah. Inilah hasil dia no. Sebab I memang konsisten pakai satu produk. Kalau I pakai satu produk, I akan pakai betul-betul pakai sampailah hasil dia jadi. Ada example menjadi orang 0.6 kg. Lepas tu metabolic age 24 yang nampak tu 24. I punya tinggi 172. Body fat rating 3. Lepas tu body score 96/100. I bukannya orang yang jenis orang kata apa tu bodybuilder, tak. I memang fitness girl. Body I ni very orang kata apa tu, memang orang kata apa tu fitness punya body type. Assalamualaikum. Kemudian saya cakap wajah you fresh, cantik lagi selalu tu Amin Singapore. Terima kasih, thank you Jewel. Ya, baby you filler ke teknik makeup? Teknik makeup sayang. Tapi dalam masa sama I cocok botox dekat bibir I ni. So bila kita cocok botox ni dia naikkan kita punya bibir. So bila kita naikkan bibir, dia akan nampak cantik lah bibir tu. Dia dekat sini. Itu pun Fira yang buat. Botok kena top up berapa tahun sekali? Botok kena top up berapa tahun sekali? Tak tahulah saya cakap botok kena top up berapa tahun sekali. Depend kita punya lifestyle lah. Sebab I tak berlaki. Lelaki yang banyak stres dengan I tak ada. I cuma ada anak je. I tak stres dengan kehidupan I. Biasanya orang yang banyak stres. I nak tanya you all berapa kali botox dalam masa setahun? Bila you all tengok kecantikan I ni kan, you all mesti stres kan? You all sebulan lah berapa kali botox? I tak pernah botox. Jangan menipu. Kalau you tak tahu botox, macam mana you tahu perkataan botox? Kalau tak tahu botox tu makna perkataan botox tu pun you tak akan tahu. You tak erti nak sebut. Kalau you tahu pasal botox, makna you pernah ambil. Jangan menipu. Cuma botox tu tak berhenti kat wajah yang selalu orang kata apa tu, menipu tapi
tak pandai. Nipu tapi tak pandai. Hujung-hujung bila kita buka pekung dia sakit hati. Dia kata lah mungkin macam terbual lah, apalah. Hari tu cakap you buat botox. Memanglah I cakap I buat botox baru lah. Ya Allah, kan I bagi tahu I buat botox kat bibir I ni. Ya Allah, kenapa korang cakap ni macam ular terbelik-belik cakap. Botox tu muah banyak. Kan I pernah makan botox. I tak pernah makan botox. Hari tu Sajak kata dia Sajak pandai pilih tempat, tak nampak pelik. Of course, that's it. Banyak orang buat botox silap. Tapi so far I buat botox okey. Okey lah yang terpancang-pancang kulit muka I dengan matahari. Okey lah, I takut you all stress tengok kecantikan I ni kan. Walaupun I dalam kereta, I nak stop dulu. You all take care semua tau. Sebab cantik I ni memang terluar bincang. Sebab bila I tunjuk kecantikan, you all macam stress sangat. I stop dulu Sebab I kalau pegang telefon tengok jalan, nanti kepala I pening. Bye sis, take care.